Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dulu, izinkan saya mengucapkan tahniah kepada Malaysia atas kejayaan menganjurkan sidang kemuncak ASEAN ke-47. Kejayaan ini menandakan kematangan diplomasi dan keupayaan Malaysia menjadi pemimpin serantau. Terima kasih PMX. Tahniah PMX. Namun dalam semangat membina ASEAN yang makmur dan berdaya saing, ada satu dimensi yang sering terlepas pandang, iaitu di dimensi kemanisiaan dan kesejahteraan sosial. Di balik pembangunan ekonomi dan dasar geopolitik, terdapat satu kelompok wira yang tidak kelihatan di podium antarabangsa, tetapi menjadi tiang moral dalam kehidupan rakyat. Siapa ya? Pekerja sosial. Mereka hadir di rumah kebajikan, hospital, sekolah, balai polis, penjara dan pusat komuniti. Mereka membantu mangsa keganasan rumah tangga, anak terbiar, warga emas sebatang kara serta keluarga yang terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Itu kena faham ya. Namun persoalannya, siapa pula yang melindungi pekerja sosial ini? Apakah mereka diiktiraf, dilatih, dikawal selia sebagai profesional seperti doktor, jururawat, kaunselor, lawyer dan sebagainya? Tuan-tuan dan puan-puan, profesionalisme kerja sosial bukan konsep baru. Ianya berakar daripada falsafah kemanusiaan bahawa setiap individu mempunyai nilai, maruah dan potensi untuk berubah. Dalam konteks akademik, kerja sosial didefinisikan sebagai intervensi berasaskan ilmu, etika dan nilai bagi membantu individu, keluarga, kumpulan dan komuniti yang meningkatkan kesejahteraan hidup. Pekerja sosial, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar memberi bantuan, tetapi mereka ialah pelaksana dasar sosial, pengantara konflik, pakar kes sosial dan penggerak komuniti. Namun di Malaysia, profesion ini masih beroperasi dalam status separa formal. Walau bagaimanapun, universiti tempatan telah menghasilkan ramai graduan kerja sosial. Tiada undang-undang RUU yang mengawal selia kelayakan ketika maupun lesen profesional. Akibatnya, sesiapa sahaja boleh menggelarkan dirinya sebagai pekerja sosial, tanpa melalui standard kompetensi atau etika kerja yang jelas. Kesan langsungnya ialah ketidakkonsisten kualiti perkhidmatan sosial, kekeliruan masyarakat tentang peranan sebenarnya pekerja sosial serta risiko penyalahgunaan kuasa dalam kes sensitif seperti penderaan, penjagaan anak dan trauma psikososial. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahami jurang ini, kita perlu melihat bagaimana negara ASEAN lain mengangkat kerja sosial sebagai profesion berlesen. Cuba kita tengok dulu di Filipina misalnya. Di Filipina menjadi antara pertama di rantau ini yang meluluskan Republic Act No. 4373 ataupun 1965. Di Social Work Law Acta Act ini mewujudkan Professional Regulatory Board for Social Workers yang menetapkan syarat kelulusan akademik, peperiksaan lesen dan etika amalan. Pada tahun 2007, Filipina meluluskan Social Work Development Act RA 9433 yang memperkukuhkan latihan profesional serta kewajipan pembangunan berterusan CPD.
Kini terdapat lebih 30,000 pekerja sosial berlesen di seluruh negara, itu di Filipina. Berkhidmat di sektor kerajaan, NGO dan hospital. Manakala di Thailand, pada tahun 2012, Thailand mengubalkan Social Work Profession Act. Setiap pekerja sosial diwajibkan berdaftar mengikut latihan, berlesen dan mematuhi kod etika nasional. Akta ini bukan hanya mengiktirafkan pekerja sosial tetapi juga melindungi hak klien daripada salah laku. Hasilnya, perkhidmatan kebajikan Thailand kini disokong oleh sistem pengawasan profesional yang lebih kukuh. Manakala di Indonesia, kita tengok juga, Indonesia mengambil langkah besar dengan mengubalkan UUN 14/2019 tentang pekerja sosial. Undang-undang ini menetapkan hak tanggungjawab dan perlindungan undang-undang kepada pekerja sosial. Ia mewajibkan persijilan, sertifikat melalui Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia IPSP. Ini mereka ini maknanya sertifikat ini dikeluarkan oleh badan ini, Badan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Kalau tak ada lesen pun dia orang tak boleh buat apa-apa, dia boleh bekerja dan mengiktirafkan peranan mereka dalam pembangunan nasional. Begitu hebat Indonesia. Kini ribuan pekerja sosial tersertifikasikan memainkan peranan penting dalam pemulihan sosial pasca bencana dan penanggulan kemiskinan. Tengok bagaimana mereka lihat pekerja sosial di situ. Dan negara jiran kita, Singapura, walaupun tiada Social Work Act seperti mana yang ada di Indonesia, di Thailand ataupun di Filipina, Singapura menubuhkan Social Work Accreditation, dan Advisory Board di bawah pengawasan kerajaan. Akreditasi ini bersifat sukarela tetapi menjadi standard reputasi profesional. Hanya pekerja sosial berakreditasi, bermakna they must have a credential, boleh bekerja di institusi rasmi. Mereka wajib menjalankan latihan pembangunan profesional berterusan dan menandatangani kod etika SASW. Sistem ini menjadi pekerja sosial Singapura antara yang paling dihormati di dunia. Dan we go back to Malaysia. Malaysia susah nak cakap lah. Usaha ke arah penggubalan rang undang-undang profession pekerja sosial, social work profession bill lama dah dimulakan hampir 15 tahun yang lalu oleh KPWKM. RUU ini akan menubuhkan Majlis Profession Pekerja Sosial Malaysia, MASWPC, sebagai badan kawal selia profesional. Namun Malaysia ni tak tahulah. Sehingga kini RUU tersebut masih belum dibentangkan di Parlimen. Kelewatan ini menjejaskan kemajuan dasar sosial negara dan kedudukan Malaysia di rantau ASEAN. Jadi itu jadi masalah. Jadi masalah. Kalau dah macam tu, macam mana kita nak bergerak? Kelewatan ini menjejaskan kemajuan dasar sosial negara dan kedudukan Malaysia di rantau ASEAN. Malulah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tanya, mengapa RUU ini penting? Saya nak terus tanyalah kepada Datuk Dr. KSU ni. Kenapa doktor? Susah lah nak bentangkan benda itu di Parlimen.
Pertama, kenapa kita gunakan RUU ini adalah untuk mengiktirafkan profesional. RUU ini akan menjadi kerja sosial sebagai satu profesion berlesen. Seperti negara yang saya sebut tadi, Thailand, Singapura, Filipina dan Indonesia. Ya. Kedua, perlindungan undang-undang. RUU ini melindungi pekerja sosial daripada tindakan undang-undang yang tidak adil, serta melindungi klien daripada salah guna kuasa atau salah laku profesional. Ketiga, Datuk KSU, standard amalan. Melalui Majlis Pekerja Sosial, Dewan meminimum melatihan, pembangunan berterusan dan kod etika boleh ditetapkan secara nasional. Ini Datuk KSU, Datuk Dr. KSU, ya, menjaminkan kualiti perkhidmatan sosial di hospital, sekolah, penjara dan komuniti. Dan keempat, untuk mengukuhkan sistem kebajikan negara, RUU ini akan memperkukuhkan dasar sedia ada seperti dasar sosial negara 2.0, dasar perlindungan kanak-kanak dan dasar warga emas dengan menjadikan pekerja sosial tulang belakang pelaksanaannya. Itu pun tak masuk akal, tak masuk ini pun saya tak tahulah. Akhirnya Dr. KSU, RUU ini akan memprofesionalkan kebajikan, bukan sekadar amal sukarela tetapi intervensi berasaskan ilmu, bukti dan etika. Faham? Tak faham call me. Mengapa RUU ini ditangguhkan begitu lama ya Doktor? Dr. KSU. Nak tanya je. Berjawab-jawablah dalam ini ada dua siaran ni. Satu TikTok, kedua YouTube, dan ketiga Facebook. Tolong jawab, jelaskan. Saya nak baca juga. Ya. Pertama, kenapa begitu lama? Kerana kengkangan politik dan keutamaan dasar. Ini kalau politik ni siapa YB Menteri. Kerja sosial sering dilihat sebagai bidang sokongan, bukan keutamaan ekonomi. Kedua, kekeliruan sektor. Ada yang berpendapat kerja sosial sudah merangkumi pegawai kebajikan, kaunselor dan psikologis. Sedangkan fungsi dan latihannya berbeza. Mungkin ni Dr. KSU ni tak berjelas. Maybe some of the academician boleh tolong Datuk KSU memahami benda ni. Kalau tak, nanti benda ni tambah lagi 5 tahun, akhirnya kita tak ada RUU yang kita harapkan. Ketiga, isu kapasiti dan kos pelaksanaan. Menubuhkan majlis profesional memerlukan sumber kewangan dan pentadbiran yang mantap. Mungkin ini yang membuat Datuk KSU ataupun Menteri berasa berat sedikit nak orang kata to table di RUU. Mereka fikir duit, tapi duit yang buang hulu kehilir seperti ada keterisan di sana sini. Kenapa tak menjadi isu yang kita nak penting ini patut buat. Namun semua cabaran ini boleh diatasi dengan keputusan politik yang hormat Datuk Menteri yang jelas, komitmen antara kementerian. Itu dia. Kena jelas. Kalau tak jelas ni susah. Datuk KSU yang buat. Jelaskanlah. Bukan susah pun tu. Kalau kurang pandai, bagi buat budak-budak yang pandai. Ramai dalam kementerian tu budak-budak yang bijak. Kenapa tak bagi dia orang buat penjelasan? Kita boleh bermula dengan fasa awal. Pelesenan sukarela.
pembangunan pangkalan data pekerja sosial berdaftar, latihan standard kebangsaan. Itu dia. Kalau susah pun. Susah ke? Ya. Sebagai tambahan, kerjasama dengan universiti. Ramai para profesor dan doktor ni memang minat. Saya tahu ada seorang doktor tu yang saya ikuti Facebook dia. I think what he is telling us is quite right. Tapi kenapa? You dapat doktoratnya dari mana ni? Dan badan antarabangsa seperti International Federations of Social Work IFSW boleh mempercepatkan proses pengiktirafan profesional. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang hidup dalam dunia yang semakin mencabar. Dengan peningkatan kes keganasan rumah tangga, kemiskinan bandar, kesihatan mental dan remaja berisiko. Minta tolonglah tengok. Data-data semua ada. Boleh minta. Ya, boleh minta. Sepertinya membunuh diri, yang gila lah. Penyakit mental. Sebab tekanan apa? Tekanan keadaan yang ada sekarang ini. Kesihatan juga sedemikian. Kemiskinan bandar memang berlaku sebenarnya. Yang berlaku. Tetapi tidak menjadi isu utama. Ya, tidak menjadi isu utama negara. Dalam setiap kes ini, pekerja sosial adalah barisan hadapan yang berdepan dengan realiti sosial negara. They are the frontliners. The frontliners. Oleh itu, sudah tiba masanya Malaysia menegakkan keadilan profesional untuk mereka. RUU Profession Pekerja Sosial bukan semata-mata dokumen perundangan. Ia adalah manifesto kemanusiaan dan dasar-dasar sosial berasaskan nilai. Mungkin PMX pun kena brief betul-betul lah ni. PMX kadang-kadang dia banyak kerja lain, dia tengok duit, tengok ni, tengok pelabur sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya, mintalah pandangan. Tapi your minister, for that matter, knows. He knows the implication. Takkanlah tak boleh buat. Kalau susah nak buat, copy paste je daripada Thailand dan Indonesia, copy paste je, bukan susah pun. Kalau susah nak bekerja lah, susah lagi ya, jemput kita tolong, bukan susah nak tolong dia. Bagi belanja kopi sikit, ramai nak tolong tu, jangan datang minta tolong tak belanja kopi, tu je. Saya menyeru agar KPWKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Parlimen Malaysia. Ini kalau nak dengarlah para barisan yang banyak bercakap dalam Dewan Wakil Rakyat tu. Jangan cakap benda-benda yang boleh membangun negara. Ini sekejap 36, 4 sekejap, ni sekejap 36 je. Jadi Dewan tu Dewan 36. Ya. Jadi kita mengharapkan segera membawa rang undang-undang profession pekerja sosial untuk dibahaskan dan diluluskan. Ya. Saya rasa pun pihak pembangkang pun setuju dengan benda macam ni. Takkan dia orang tak setuju. Government bentang, memang debate sebagainya, biasa. Lepas tu, kalau ada perubahan dalam parlimen, mesyuarat parlimen itu, kita ambil, kita angkat, kita ubah dan kita mohon supaya diluluskan. Lulus sana naik Senate House. Senate House pun rasa saya ramai juga antara mereka itu adalah pekerja sosial. Ramai. Ya. Biarlah Malaysia berdiri sebaris dengan Filipina, Thailand, Indonesia dan Singapura sebagai negara yang menegakkan profesionalisme kerja sosial atas dasar ilmu, nilai dan undang-undang.
Kerana di tangan pekerja sosial terletaknya masa depan kesejahteraan bangsa. Ya. Tolong share, like, subscribe dan komen. Tengok juga dalam Facebook. Facebook ada keluar dan buat komen. Kalau misalnya tak boleh dalam komen dekat YouTube, dekat TikTok pun tak boleh komen, komen di Facebook. Komen di Facebook. Facebook nanti kita tengok apa sebenarnya. Kita akan juga kaji tindak balas daripada kementerian. Mintalah kalau dapat, percepatkanlah. Ya, jangan tidur. What people say, you don't sleep on the paper. Once you sleep on the paper will never wake up. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.